Jadi, selepas isu masa dan kemahiran diselesaikan, tahap seterusnya di dalam RPM ini adalah mengangkat pendidik sebagai pencipta ilmu melalui penyelidikan dan inovasi. Ya, apabila asas dah kukuh, guru digalakkan untuk menjalankan inovasi. Tujuannya adalah untuk memperkukuh amalan profesional mereka sendiri dan menyumbang kepada peningkatan mutu sistem secara keseluruhan. Tapi kan, secara praktikalnya, ada satu persoalan. Bukankah menyuruh guru buat penyelidikan tu seolah-olah menambah satu lagi beban kerja yang berat? Awal tadi kita baru je cakap pasal nak kurangkan kerja rencam mereka. Itu kebimbangan yang sangat munasabah. Tetapi apa yang digariskan di sini bukanlah penulisan jurnal akademik yang tebal-tebal tu. Oh, bukan macam buat tesis di universiti lah ya? Bukan. Ia lebih kepada menjadikan bilik darjah tu sebagai makmal inovasi yang praktikal. Guru menguji kaedah pengajaran baharu, tengok intervensi apa yang berkesan untuk murid dan kongsi hasilnya. Maksudnya, mereka bertindak sebagai saintis di dalam bilik darjah yang menguji hipotesis dan mencari penyelesaian secara harian, bukan sekadar penyampai silibus daripada buku teks. Benar. Dan jika budaya inovasi akar umbi ni dipupuk dari guru itu sendiri, sistem pendidikan kita tak perlu bergantung semata-mata pada teori luar. Pengetahuan tu dicipta terus dari realiti bilik darjah. Yang akan menjadikan keseluruhan sistem sentiasa segar dan berdaya saing lah, kan? Betul tu. Ia satu anjakan yang mahu menukar mod kerjaya pendidik daripada sekadar bertahan setiap hari kepada benar-benar berkembang. Ringkasnya, dokumen RPM 2026 hingga 2035 ini membentangkan satu visi yang cukup jelas. Pulihkan kesejahteraan guru melalui tugas hakiki, tajamkan kemahiran mereka dengan latihan elakat yang spesifik dan beri mereka kuasa untuk berinovasi. Ia satu naratif yang sangat positif untuk warga pendidik kita. Jadi, untuk anda yang sedang mendengar, kami ingin tinggalkan satu persoalan untuk difikirkan bersama. Jika visi ini menjadi kenyataan, di mana guru-guru kita bebas daripada tekanan tugasan tidak relevan dan diberi kuasa penuh sebagai saintis, pakar di kelas, apakah agaknya bentuk pemikiran dan kualiti murid yang akan terhasil menjelang tahun 2035 nanti?